Hello. Kau kat mana? Kau tahu tak aku apa dah ni? Kau tahu tak harga sekarang harga durian runtuh ke tu? Kau jadi harga durian naik macam mana? Kan ngang kau aku naik. Haha, tahu pun kau. Sampai pun. Kau ni aduh. Kau ni lambat lah. Jom, bawa durian. Kau dengan durian sama je aduh. Sejam tak bertemu kau. Jom mana? Buah dah menunggu. Aduh. Jom. Aku tunggu itu dah macam apa dah. Aduh. So, Aduh. mana? Jom kita pergi makan durian. Kau ada duit tak? Ada, no problem. Betul Aku tanggung dulu lah. Okey. Jom. Aku dia nak makan ni musang king ni. Aku tahu kedai dia. Jom, aku rindu di 24. Musang King pun aku belanja. Aku rindu B46. Itu counter strike. Itu counter. Ya Allah. Okey, aku rindu macam nombor tak kisah, yang penting aku dapat durian. Alright. Aku rindu dia punya apa demam dia tu. Man, aku kau tak dapat yang aku demam. Kalau aku makan pun aku demam. Aku. Tong. Wih, ini baiknya durian Tong. Wih, durian mana ni? Orang Tong, kau satu aku satu. Wih, durian Pahang ni. Dia. Ini musang king Tong. Abang boleh ke depan sikit tau? Bas kami dah nak sampai lah. Weh, handsome tu. Kau ni macam lah. Okay, aku tak tahan. Kau tunggu dulu lah. Kalau aku pergi dulu lah. Kau duduk cepat. Tengok dia. Weh, tak jadi ni. Dia tak boleh seorang, aku kena turun kat ni. Awak boleh saya duduk sini? Boleh? Betul boleh? Boleh belah. Oh, dah ada. Sorry lah ganggu Sebenarnya kita orang nak tanya kedai buah sini kat mana? Buah apa ya? Buah hati. Kena je. Ini anak ayah Ben ni. Siap. Ini kerja korang. Lepak. Awak, saya nak minta nombor phone awak boleh tak? Boleh? Boleh. Minta kat bapak saya. Kau minta lah. Jom gerak lah. Betul nak balik. Betul lah balik. Minum apa lagi? Tapi aku takut lah. Kau takut apa? Aku takut kehilangan dia. Kau sempat lagi Muka laku. Bro, sekejap. Ya awak? Nah, Duit apa ni? duit awak jatuh tadi. Oh, duit saya jatuh. Masih lawa Sama. Tapi saya nak cakap satu benda kalau awak. Apa dia? Awak ni nampak cantik, nampak jujur. Tapi ada satu benda je awak tak ada. Apa dia? Awak tak ada saya. Apa lagi? Dia bagi nombor kat aku. Serius? Mahal lah. Aku pula. Asal lah? Aku nak keluar. Alamak, dia nak buka line aku pula. Kau pergi mana ni?
Awak memang tak patut lah. Awak cakap apa ni? Bukan tadi awak bagi nombor phone kat kawan saya ke? Ha? Bila masa saya bagi nombor phone kat kawan awak? Hitung aku ni. Saya bagi duit lah kat dia. Okey, tak apa. Aduh. Pakai lah. Aku kelentong aku. Kau pun percaya. Aduh. Malu aku. Itulah kau masuk angin, aku keluar asap. Dah, jom kita gerak. Okey, jom. Kita pergi cari durian yang bagus. Aduh. Hai. Start engine jangan lupa. Kau lupa je. Aduh. Hai. Hai kau. Jom. Buat apa ni? Kau ni apa percaya? Suka orang macam tu Yelah handsome kot. Aduh, muka macam tu. Tak payah. Ling. Apa? Bulat steering ni. Ling. Nak minta keluar kejap ni. Itu nak pergi jumpa kawan kejap. Kata boleh ke? Cepatlah. Ikan dah busuk belakang tu. Ikan busuk tak apa, janji abang wangi. Ada. Buntal. Mana yang lain? Sudah mari you. Nanti saya tak tahu mau jawab apa, you jawab ya. Sorry bos. Telefon semua tak angkat bos. Betul minta maaf dah bos. Semua tak angkat bos. Tak ada aturan lah semua tu. Ni Buntal. Kita ni orang lelaki kena kuat. Ya? Ha? Ni. Aku tak boleh kompromi dengan lelaki-lelaki yang takut bini ni. Tak boleh. Kita ni orang lelaki. Ketua keluarga. Lok, you punya bini macam mana? You takut sama dia? You makan siapa suap? Dia makan siapa suap? Dia makan sendiri suap, betul? You makan you suap. Itu tak betul. Wah, bini wah, dia makan dia suap. Wah makan dia suap. You tahu kah? Ni bunda. Kalau kita ni orang lelaki takut bini, cabut. Macam itu aja. Alah, berapa collection? Bentar. You punya berapa? Saya punya kosong oh. Saya ada berapa je bos. Ini je bos tinggal. Bos, Kak Long tu bro. Kak Long. Bro, ya kalung lah. Kak Long. No. Apa hal pula ni? Bro, Dad. Ada masalah ni. Ini apa hal? Tak habis-habis. You cerita. Antara hidup dan mati. Mak mati. Maruah. Arwah apa? Malik min yun wow ya. Anak aku. Apa hal? Apa lagi? Terjah lah. Boleh. Woi, mana orang nak pergi? Ha? Anak aku kena kacau ni. Ha? Oh, bantai budak-budak ni. Ha? Takut bini rupanya. Aduh. Ikan dah busuk kat belakang tu. Lantak lah dengan ikan ke apa ke? Awak tahu tak? Nu, anak kita tu. Kena kacau. Ikan awak semua. Jolok kah balik. Balik. Hello Musin. Aku nak tanya sikit ni. Bomo yang kau cerita itu okey tak?
Okey. Ini time lah Okey. Nanti kau PM aku. Kat mana lokasi dia? Aku nak jumpa Tok Bomo tu. Aku dah tak tahan ni. Alright. Betul lah ni rumah Bomo. Ya ni aku tengok dekat Waze ni. Rumah ni kan? Nampak tu? Ni rumah ni. Nombor 38 ni. Okey, jom kita tengok keluar dulu. Kau sini kan? Tapi kau confirm lah nak jumpa Bomo ni. Kau tengok muka aku tak jadi ke? Syirik tu. Aku kalau aku nak sesuatu tu aku memang buat kasih jadinya. Kan aku peduli apa orang nak cakap apa kan. Okey. Lepas kau buat, kau dapat, kau taubat. Kau ingat ni Pak Ali yang duduk ujung kampung tu. Pak ni tu. Dia buat kat sini dengan Bomo ni. Jadi, Dapat anak dara, babe. aku nak tengok kau dapat ke tak dapat. Tak apa, kita try dulu. Jom. Bagi Kalau salam. tak jadi, ciao. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Datuk. Sila masuk. Misai. Tengok. Sila. Sila dulu. Ya. Kami duduk gitu. Sakit kaki aduh. Okey, begini sebenarnya tu. Tak perlu diceritakan. Tok dah tahu semuanya. Wow. Dahsyat. Dia tahulah. Ini confirm dapat ni. Aku dah cakap dah. Ada bawa gambarnya. Ada. Ni dia tu. Bak, Tok tengok. Ni dia tu. Ni gambar dia. Oh, ini ke? Dari bagi kat diorang lebih baik aku ambil. Apa dia tu? Tak ada apa-apa. Jom kita buat. Mana air tu tadi? Oh, di sini. Senang je kerja ni. Tak susah mana pun. Confirm boleh dapat. Mambang betina. Mambang jantan. Bersatulah kau di pelamin aku nanti. Pelamin dia. Pelamin tu. Kau pelamin kau. Macam ni. Gini biar tu. Ikut suka Atuk lah. Atuk bomo ke kau orang bomo? Pelik. Mana? Tak apa tu. Teruskan je lah tu. Siapa namanya tadi? Nama dia Bella tu. Oh, Bella. Tak pula. Bella. Dia main gitar pula. Alamak. Daripada mereka. Baik-baik. Betul lagi. Apa dia cakap? Inilah cara tu belajar dekat Indonesia dulu. Kenapa? Pelik ke? Tak. Tak apa. Teruskan yang penting jadi. Confirm 100%. Cantik. Teruskan. Teruskan. Tu. Apa fungsi mangga ni tu? Mangga ni kan pemanis. Perempuan kan suka manis. Oh, begitu. Yang bunga ni pula. Bunga melambangkan perempuan. Bidadari. Kan? Betul juga. Habis keris ni buat apa tu? Potong mangga. Keris ini melambangkan warisan Melayu kita. Daripada korang
Lebih baik aku. Sekarang dah selesai. Koma bolehlah balik. Dah habis dah? Lagi satu. Tambah jangan lupa send kat Atuk. Ambil kad tu kat luar ni. Oh, ada kad eh? Ada. Dia boleh send. Nanti send. Kau jangan lupa send. Oh, satu. Confirm 100%. Confirm. Okey, itu yang saya nak dengar tu. Okey. Tok, Tok Misai Tok Misai. Terima kasih Tok. Nanti apa-apa saya kontak Tok Ya. Saya hantar gambar. Ya. Terima kasih Tok. Sama-sama. Tak sangka ada orang yang percaya aku. Tok. Tok. Aduh, hai Tok. Apa cerita ni Tok? Tok. Tok. Aduh, dia dah kenapa ni Tok? Dia ni dengar tak ni? Tak tahu lah. Tok. Berapa lama? Oi. Kau ambil. Jap. Tok. Saya nak cakap ni Tok. Dah sebulan kita orang tunggu, tak ada apa-apa cerita Tok. Dia ni Dia tak tak sedar dah kau. ni. Dia tak sedar nak. Kau bagi dia senang. Kau bagi dia senang. Kau bagi dia senang. Aku tengok ni. Okey, jap aku ambil. Aku biar aku. Ada tetamu. Tok, apa cerita ni Tok? Sebulan kita orang tunggu, tak ada apa-apa cerita. Perempuan tak ada pun nak jadi. Sabar. Bawa bertenang. Ya? Oh ya. Ya bang. Ini yang Awak. oh wow. Hai, pingsan. Hai. Udah pakai kain pelikat abang pula. Dah abang tu pakai kain batik sayang? Silap. Itulah Koma. Percaya sangat pada Tok Bomoh. Zaman moden ni, mana ada orang percaya pada Tok Bomoh?